So, ya, kita dengan Alip baru sampai place selepas selepas delay 2 jam lah. So Alip pun kena sidai kat sini dalam 2 jam. Dia macam asal tiba-tiba ada Alip kan. Tunggu nanti apa konten dia nanti sebenarnya. Ada jalan cerita dia. Ada jalan cerita dia nanti. Korang tunggu je nanti stay tune ni. Sekejap. So sekarang kita berhenti dekat tak sure tapi mungkin area Simpang. So biasa pukul 12.30 kita dah makan lah. Ni hari ni jam 2 baru kita makan, dia buat sikit lah. Sebab tadi tanya driver cakap dia tak berhenti dekat Simpang Pulai. So agak lambat lah kita punya lunch. So apapun let's go. So disebabkan terlalu lapar, sebaik Alip dia buat bekal. Sebab kita last makan pagi tadi. Lepas tu sebelum naik bas dah 2 kali berak. Dia dah masuk angin lah perut. Tengah hari tadi pun alas bihun. Kalau korang tahu yang kalau tak guna kertas balut burger tu kan, yang macam polyester petak tu, itu je. Satu tu sikit dia punya isi dia, tapi harga 2.5. So dia tak kenyang kat lah sebenarnya. Ni Alip kata dia bawa daripada rumahan, asam pedas ikan pari. Ya orang dia. Madu. Dinner. Sabun pula. Sabun. Sabun juga, yang ni dia pakai asam. Sabun je. Sabun situ lah. Satria habis. Assalamualaikum. Ini day 2. Kita dekat place warung tepi sawah. So, tadi kau main? Tak main? Oh, okey. Asal tidak main. Main lah. Saya tak nampak. Tadi tak macam tak nampak. Lama. Adik Syah- main aku telefon. Syafi buat cuak guys. Ya, aku rasa dekat atas. Aku tidur ni. Oh, dia kat bilik dia. Bilik ni. So sekarang kita kat warung tepi sawah. Alhamdulillah dapat tempat selepas bekerja-kerja, selepas bertahun-tahun. Agak ramai hari ni sebab kita nampak dia ada 3 bas kat Goa. Lepas tu kereta pun berderet parking kan. So ya kita dah dapat hari tu punya makanan apa semua, tapi Alip kita dapat. So ni aku punya sarapan pagi, roti sarang burung special dengan teh tarik. Teh ais tarik. Alip makan apa Alip? Mi kari dengan teh ais. Dari makan apa Bi? Hotel udang telur. Air. Teh ais tarik. Ni satu lagi dia punya side dish. Roti apa? Roti. Apa? Roti kaya. Roti sepadan lah. Oh, roti sang kaya. Tu dia. Jom makan. Kita makan kat mana? Tengok kat mana? Makan kat mana? Kat mana? Tepi bendang bro. Gambaran kita suatu hari nanti, setelah sekian lama kita jalani, lewati masa-masa yang berarti. Kini ku sudah yakin pada satu hati yang ku rasa tepat untuk temani. Sekarang hingga aku tua nanti, ingin punya tempat bermesra di pagi itu, bertukar cerita di ruang keluarga. Belok habis. So hari ni
petang ni kita training sikit dan speed lah kot, mungkin training speed kot kejap lah 30 minit macam tu je kot. Lepas tu kita main flip kot sebab Syafi dah bawa attract dia kot. Tapi tu lah, Syafi pun dia ada budak untuk dia training hari ni, personal class lah sekejap ni. Ada 2 orang. Okay. Balik. Attract. Okay, masuk vlog. Dah landscape lah. Aku pelak. Gaya je. Ada. So alhamdulillah kita punya rezeki malam ni. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu, terima kasih Happy. Okay, sekarang day 3. Hari ni day 3. Aku pun dah siap untuk training camp by Kajurak. So organize memang daripada Kajurak sendiri, Kangan Jarum Club, tapi lead by Syafi lah. So aku harap hari ni berjalan dengan lancar training camp. Aku dengan Alip akan assist. Okay, let's go. So dah ready Happy? Ready lah. Terpaksa ready lah. Kita macam mana Lep? Okey kita Lep? Kita assist lah. Asyik je? Okey. Aku dah sakit pinggang kan. Kau sakit apa Lep? Aku sakit perut. Wah. Buang lah. Baru first time belajar backflip dah spam. Macam tu aja dia. Jom, let's go. Training camp Kajurak. Sup. Yang akan hari ini sudah tolong dan kita bawa untuk Ibu ada 3 mm ke 4 mm. Kiranya untuk yang kamu nak belajar, kita kena cari dulu. Okay, next. Ulang kamera. Okay, terus lagi. Bye-bye.
So settle kita punya apa? Training camp. So apa perasaan? Lega lepas gembira Lega. semua. Tali pun habis dia juga cik. Oh, hari ni untung banyak. So settle lah. Paling best lah dapat ajak freestyle Ahmad. Baik Ahmad. Tu lah, dia banyak yang minat dekat freestyle dia. Okay, sama. So settle lah kita punya training camp. Ha? Oh kita nak sama lagi? Kita sambung lagi. Kita main apa? Kita sambung lagi. Oh kita main tu eh? Tu, kita main tu. Tu eh? Alamak. Bawa main tengah, bawa main tengah. Pinggang dah apa lower back tak siapa ni. Alah, harilah. Okay, let's go. Oh. I try. Proses tunjukkan bukan senang. Don't say congratulations, but you know they watch that shit. I ain't even gon' get mad. I'm young, black and rich. Angin. So sekarang kita nak try belangkas. Tahu lah sudah apa. Kita try. Kita nak try. Mana isi dia? Ni ke isi dia? Ni ke? Kau jangan tanya aku. Yun, ni isi dia. Bukan. Boleh tak? Boleh. Ada isi dia. Ha? Isi dia. Betul tu tak tahu yang Betul tak kau? Yang mana? Dia telur rasa, telur. Oh, ni dah telur dia? Kita try lah sekarang. Telur eh? Betul. Ya, jalan. Kita selalu. So, sekarang kita dekat mana Pi? Bukit Ayak. Bukit Ayak. Bukit Ayak. Kat betul apa? Kenapa saya ingat ni? Kenapa saya ingat ni? Okay. So, ini kita kat Bukit Ayak. Tujuan asal dia sebenarnya nak jogging pagi tapi tak jadi. Masing-masing barai. So, kita hiking sikit lah. Nak cari spot view yang lawa. Tempat-tempat nak berendam yang lawa sikit lah. So, jom. Sini ada Ayak ni. Let's go. Tapi tu, ni kita baru sampai di laluan air sungai kering. So, hari ni day 4. Betul ke? Betul lah. Day 4. Let's go. Gila, dulu ada Ayak ni. Aduh. So, ni dia tadi abang bomba tu kita perasan masa sebelum naik atas. Lepas abang bomba tu cakap, kalau korang pasal tadi air sana tak ada kan, kering kan. Ni lah punca dia. Lubang ni lah. Lubang ni punca air tak turun bawah. So dia akan stop kat situ air dia. Sana dah tak ada lah. Kering. Sap. Macam Tak lagi screenshot Kenapa grimace tu? Grimace tu? Kan daripada air bukit. Daripada atas bukit. Ke air mercik aku yang buat Oh ya, yeah, Pak Dan lah.
Geremis. Undang betul dah. So, selesai kita punya recovery season. Oi, recovery season tau. So, next station kita akan terus gerak ke Padang Besar. Let's go. Jom. Let's go. Namsak. Let's go. Let's go. Jom. Jom. Menekan. So ni interest untuk Bukit Ayak place untuk family punya lah, untuk budak-budak mandi dalam kolam. Siapa nak mandi sungai kena pergi atas sikit lah. So just now we are at Big Land. Just now. Oh now. Oh right now. Right now we are at Big Land. Amboi, konon. Nak bahasa Inggeris konon. Padang besar. Let's go. Arcade Niaga. Tiba-tiba ribut guys. Lalu agak kita jatuh. Kita tengok dulu. Reflect. Tiba-tiba ribut. Tengah bersih-bersih kan, tiba-tiba pula lebat dah hujan. Ni. Oh, mau tak air. Lilit. Jom, gocoh kita. Gocoh. So, inilah dia pemandangan. Pemandangan Arcade Niaga. Arcade Niaga Padang Besar. Syafi Minat Supreme. Syafi Minat Supreme. Alip macam biasa buat busy dia. Oh. Sonok jalan ini. Sedap jalan. Cuaca sejuk. Dia sejuk sebab macam dah macam dekat angin Cameron dah aku rasa. Sonok jalan ini. Kim, mana kau? Ramai orang guys, ramai orang. Oi, sejuk gila tu, macam Cameron tu lebih sejuk dah. Bau hujan. Dengan angin lagi. Oi. Okay. Bye. Bye. Terpaksa panas. Tadi main kacang dia. Dia makan. Macam dah ambil apa? Kalau tak ada rezeki. Rezeki kita. Dah guna duit dia. RM40. So, situlah pengakhiran buat Alip. Pengakhiran. Ui, bahagia ayat. Jangan. Itulah apa? Pertemuan terakhir di Perlis. Pertemuan terakhir di Perlis. So next tak tahu bila lagi lah. Rasa macam Selangor. Tak tahu lagi. Okay. Kita tunggu nanti lah. So sekarang tinggal aku je. Aku buat apa? Balik esok malam ke 10 ke Syafi. So planning ni apa petang ni? Freestyle lah kita. Takkan duduk saja kat rumah kot. Aku fikir baru nak rehat siut. Kau tak payah main boleh. Jom. What's up? Kena buat terkejut. Day.
So, berakhirlah sudah kita punya perjalanan di Perlis. So, siapa yang tahu siapa yang tahu je tahu tempat ni. Ya, yang legend je tahu. So, inilah kita punya pengakhiran vlog kita hari ni. Sepanjang 5 hari di Perlis Indah Kayangan tu. Ha? 5 hari lah. Alik tak ada lah, Alik lah. So, 5 hari aku kat Perlis. So, jumpa lagi. Bye.